Halo kecil semua. So hari ni kecil akan main satu game yang bernama Shawarma Kiosk. Kita tengok seram ke tak game horror ni. Jom kita tengok sama-sama. So kat dalam game ni korang kena pilih korang punya server. Ikutlah korang nak yang ada beberapa orang ke, korang nak main macam dalam teammate korang. Korang main lah ikut mana yang korang nak. Sebab kat sempat ni besar gila mak. So it depends on mana yang server korang nak. Kalau korang nak 5 boleh, korang nak 6 boleh. Tapi hari ni kecil akan main bertiga saja, iaitu kecil, kawan kecil dan adik kecil sendiri. Okey? Okey, jom. Tanpa membuang masa, kita reset server. Mana yang ambil 3 lah. Dan nak ramai sangat sebab nanti kalau macam ramai sangat, saya memang plan nak main seorang ni. Ini boleh kot? Ini satu. Macam nak satu ke customize? Oh, ni boleh lah. Kita custom. Oh, 3 orang. Okey, masuk. Masuk. Mana lagi seorang ni? Okey ni. Okey. 4, 3, 2, 1. Takutlah. Okey, sekarang dah masuk game shawarma tu. Oh, sekarang ni kita tengah loading depan lagi. Kita tengok player. Lama gila tu. Lambat agak lah. Cepatlah. Korang apa lambat sangat ni? Dia lupa dah letak shawarma ke? Shawarma ke atas tu? Lambat gila ni. Tak masuk lagi nak. Oh, dah mula. This game called jump scare face like any menaikkan personality. Even if you sebab baca guys. Use headphone for the best experience. Saya dah guna dah sekarang ni. Selamat. Night 1. Kondisi kita yang pertama. Udah masuk guys. Ya Allah, nyol. Okey, tadi dia suruh angkat call. Ni telefon ni. Wanita ni. Angkat. Hey, greetings. Welcome to your first day. I feel like honestly, it is a miracle that you want to work here. Our previous employees left for unknown reasons. I was so shocked just in case, So without further ado, let's shawarma with cola. You can see the old To make shawarma, you need to take a large package and put it on the work table. Work table, memang work table kat mana? Oh tu ada. Oh yang ni. Oh sini. See the order, chicken lettuce, chicken lettuce, the meat trumpet, put it on the lettuce. Great, take this in the name and table and put it on the lettuce. Banyak kerja mak. No, saya kena rasa. Banyak lah. Cuma tu sebab cantik saja. Okey, kat sini dia ajar apa kat ni? Saya letak semua the end, let's just stop. Kita boleh stop kat mana? Kita boleh stop. Save on the start list. Oh, dia macam kalau dah habis, kita boleh restop benda tu. Dia put it on the latest box. Okay, banyak juga lah. Macam, kalau payah agak lah. Tapi nasib dekat tau. Terapung. Jatuh. Boleh tak angkat tau? Okay, boleh. Okay, letak sana. Put it right here, boy. Okay, letak. Okay, move on to the next thing. Apa ni? Great, now kalau open the fridge and take the cola and come in and throw it? What do you mean throw it? Balik ke? Balik. Oh, wow. Campak minuman. Kita tak menghayati rezeki tu. Okay lah, kita banyak membebel. Okay, so kita teruskan. Sepupu saya tengah buat ni. Siapa tu? Nak rap. Okay, kat ni lawak. Ni. Oh. Tak apalah, dinding pun boleh. Nah, Coca-Cola ambil kau sendiri. Alah. Apa ni? Coca-Cola ni. Ni. Tak sudah. Kau play your first order. Ini baru first order, Mike. Oh my god. Dia nak banyak Coca-Cola. Okay, bye kak. Duit tak bagi ke? Dia tak bagi duit, Mike. Dia ingat kita ni apa? Tikus bagi makan jalan. Dia ingat apa? Kucing bagi makanan jalan tepi jalan. Apalah. Tak apalah, kita teruskan buat shawarma lagi. Rap. Untuk customer kedua. Ya, abang ni. Kenapa abang tak pakai baju bang? Dia terus belah gitu je, Mat. Sekarang ni kita nak tunggu yang order yang kedua. Oh, abang Sigma Boy shit. Okay, so abang Sigma Boy dia nak ais Coca-Cola 1. Nak chicken. Ambil lawas ni. Lawas. Ayam. Dia nak 3 ayam tadi. Ayam ni. Rap kan. Okay, letak. Apa? Kita nak lantai sekali. Okay. Tak boleh pijak guys. Oh boleh. Okay, dah.
Sigma boy kan? Ambil. Dia nak lagi 2. Chicken shawarma tu tak? Carrot. Kita pergi tak? Kita ambil dah. Nak hantar juga? Ini nak hantar juga ke? Okay, saya buat special untuk abang. Okay, nah. Ambil ni. Okay, tu ada lagi. Banyak ni. Satu lagi. Dia nak shawarma banyak lah. Tak mana? Oh, kat atas ni. Aku nak ni kat abang ni free bang. Nak ambil. Tak nak? Nak. Dia free je. Free untuk abang. Muka ni bagus tak abang? Saya cuci muka abang. Nak? Tak nak? Nak? Saya tak nak lah benda-benda macam ni. Ni tak ada beza. Alah, abang ambil je bang. Free bang. Tu lah. Ini tak Coca-Cola pula. Lepas tu, banyaknya abang ni makan. Okay, kita continue buat chicken shawarma untuk abang ni. Sebab dia banyak makan. Ni special untuk abang tu lah. Okay, ambil. Okay, sepupu saya ada. Sebab saya ada teman lah. Untuk boleh temankan saya. Nak, dia pergi dah. Tak payah tak ada meja ni je. Okay, lepas tu kita buat siap-siap lah. Nanti orang datang, tak payah susah-susah. Alamak. Okay, kita pergi belakang. Tadi dia bagi instruction. Kalau ni, kita pergi belakang. Sebab nanti, Wahyu kat kafis, kita pergi belakang. Kita, ni siapa ni? Mana siapa kat tu? Kita pergi sini. Fix. Okay, biru tu merah. Merah-merah, kuning-kuning, hijau, kuning-kuning. Okay tak. Saya pandai guys. Saya pandai bab-bab mana. So, kita kena tengok. Bodoh tu semua ni. Kita abaikan. Kita tak dapat apa-apa. Okey, kita teruskan sebab abang tu tunggu. Aku sedap. Benda tu depan abang tu tak. Tapi abang tu macam... saya ada memang kat ni. Tapi yang saya perasan, benda tu pandang kita. Tapi kita hidup macam rangka ayam. Tak ada rangka ayam lah. Kurang lah. Tapi tak apa, kita sambung. Kita abaikan. Itu hanyalah halusinasi kita. Kita layankan abang ni. Kesian abang ni. Kita nampak boleh layan abang tu macam shawarma aku siap ke cepat boleh tak? Aku lapar ni tahu tak? Okey abang ni shawarma untuk abang. Okey ambil. Abang jangan lupa bang. Abang masak ni. Kita masak untuk abang ni. Abang jangan lupa recommend untuk orang lain. Okey? So kita teruskan buat siap-siap lah. Rupa saya pun saya rasa dia nampak apa kot yang kita orang nampak tadi. Tapi ini pahal lah ni. Why do you siksa word? Abang tu kenapa? Kenapa abang tu tengok kita? Tak apalah bang. Okey, saya kenal ni siapa. Saya tengok orang ni pun saya berperasa. Ini sepupu saya. Ini adalah adik sepupu saya. Kita abaikan. Kita anggap tu nombor plate kita. Okay, tak apalah. Kita teruskan kita punya perjuangan untuk dapat gaji. Saya tak tahu lah kenapa orang-orang pelik yang datang. Okey, kita teruskan. Saya buat banyak-banyak. So that nanti barang pula. So nanti makanan tu tak kekurangan. Kita terus boleh buat. So everything happen, we already siap-siapkan. Kita dah ada 4 kat sini. 2 sayur dengan tak 2 tak ada ayam. Okay, sepupu saya tengah buat kerja. Saya hanya tolong buat dan dia tolong bagi. So fair enough. 2 buat kerja lain, seorang buat kerja lain, seorang buat kerja lain. Okay. So tak adalah rushing kan. So tak adalah susah kalau korang nak buat sini, buat sana, buat sini, buat sana. Saya tak tahu siapa keberapa kita kena. Alamak. Tak apalah. Tak apa. Kita teruskan. Apa yang berlaku kita teruskan je. Tak apa. Guys, ada abang pelik guys. Abang tu datang sini gitu je. Kita bagi dia shawarma. Satu pula. Abang tu tengok kita macam tak apalah macam ni. Tapi kita tak bagi tak balik. Saya baru tahu shawarma ni boleh buang kan. Boleh buang. Saya baru tahu guys boleh buang. Ada powerful kan. Kalau tak letak sini sekejap. Letak sini. Kita buat lagi. Okey. Saya nak try benda baru. Kejap lagi. Kita ambil lavas ni. Kita letak situ. Banyak weh. Kita teruskan mengreti. Bos dia satu jawab ni. Alamak. Jom. Mana? Aduh. Kita bawa sekali dengan ni. Shawarma. Tak boleh lah. Kenapa? Kenapa dia? Nanti dah buka. Hello? Baby. Shawarma aku jangan bicara. Kenapa tu? What happened?
salah bagi serve lah tadi. Aduh, kita salah serve lah guys. Sana kita salah serve tadi. Patutnya kita bagi dekat yang strange man tu Coca-Cola, tapi kita bagi shawarma. Ya Allah, aduh, macam mana ni? Aduh, pening kepala Alik, pening kepala. Okey, kita tak berani lah. Jangan kita muncul kan? Tu dia. Okey, kita tak takut dah, okey? So, kita dah tahu tadi. Kita spoil sikit. Kita dah tahu tadi yang hantu tu ada. So, kita tak payah takut. Kita dah tahu. So, kita teruskan perjalanan kita, okey? So, jom. Okey, dekat okey. Ni, Pak abang ni. Pak abang ni kita bagi Coca-Cola je. Jangan lupa Coca-Cola. Okey, Pusi dah bagi tadi. Kita tak apa. Kita teruskan sebab kita dah skip abang tadi, so kita boleh teruskan perjalanan kita. Okey, kita dah penat bekerja. Kita tak tahu lagi berapa hari. Oh, dah gelap. Yes, dah naik kedua. Sebetul kita dah bagi Coca-Cola tadi. Okey. Kita teruskan naik kedua kita ya. Kita what the deal with the trash bag? Ni siapa pula ni? Mind your own business. Tengok. Just shut up and work. Siapa work? Dia ni macam lelaki tu kan yang dalam poster tu. Maybe we suka ke? Kita try. Okay. Satu. Nak tekan. 1, 8, 0, 1. Made up. You made up in your mind. Okay. So kita dah call. Maybe akan ada something dia akan buat nanti. So tak apa, biar je. So at least kita dah follow instruction dia tadi. Tapi tak apa. Jom kita just follow the rules and mind our business je. Jangan kacau. Kita jangan terpukau dengan mamat tu. Jangan hilang tu. Okay, kita teruskan. What's that? Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Sekejap. What's that sound? Bunyi apa tu? Sumpah, bunyi apa tu? What just happened? Wait. What? You did because you have a call the number the poster. Bukan dah ke tadi? What? We just called it tadi. Oh my god. So, itu saja saya rasa sebab kita dah fail. Kita dah bagi orang tu makan, minum cola. And then kita dah call number tu kat poster. Tapi saya tak tahu apa. What's the problem actually? Tapi tak apalah. So, kita akan main nanti kot. So, terima kasih semua untuk yang menonton video ni. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya. Bye-bye.